Kalau berhenti rokok guna vape ataupun pot disposable, efisien tak bang? Dia bukan tak efisien tau. Benda ni sebenarnya boleh tau pakai. Tapi yang tak boleh ni adalah bila kita guna dia dalam tempoh masa yang lama. Kita tak letak timeline tau. Bila nak stop benda tu pula macam tu. Kalau kita guna benda ni, kita set 2 minggu pun dah cukup dah. Sebab matlamat kita untuk kita putuskan rantaian nikotin. Bukannya kita berhenti rokok semata-mata. Benda-benda vape, benda-benda disposable pot, kebanyakannya memang ada nikotin, betul. Ada je vape yang tak ada nikotin. Tapi masalahnya unsur kebergantungan tu ada. So kita tak nak ada unsur kebergantungan tu. Kan ada macam-macam dah instrumen kat luar sana yang diorang cipta untuk make sure kita berhenti kan. Tapi sebenarnya kalau ujung-ujung kalau tak ada timeline, tak ada set bila tarikh akhir untuk kita pakai benda tu, ujung-ujung kita akan bergantung pada benda tu juga. Jadi set 2 minggu, lepas tu latihlah diri tu untuk lawan ketagihan tu secara natural tau. Ujung-ujung dia kembali kepada habit. Macam mana kita nak lawan ritual kita yang dah selalu sangat kita buat hari-hari. Lepas makan isap rokok, lepas mandi isap rokok, masa berak isap rokok. Ritual-ritual ni patutnya kita lawan. Sepatutnya kan kita pisahkan package ritual tu. Maksudnya lepas makan kita tak isap rokok, ataupun 1 jam selepas tu baru kita isap. Masa bangun tidur 1 jam lepas tu baru isap. Masa menaiki motosikal 1 jam lepas menunggang motosikal baru kita isap. Itu sepatutnya. Jadi kalau korang mana yang susah berhenti rokok kan, masuk dalam live saya. Ataupun mana-mana wanita yang berpasangan dengan perokok, masuk dalam live saya. Saya ada cerita banyak gila cara macam mana nak berhenti, macam mana nak dorong kau punya pasangan berhenti. Kalau malas tekan link kat bio saya, ada ebook seni berhenti merokok.